Rasuah sering berlaku tanpa kita sedari. Ia bukan sekadar pemberian wang atau hadiah, tetapi merupakan satu penyakit yang mampu untuk menghancurkan sebuah negara. Dari luar, segalanya kelihatan normal, namun di dalam sistem organisasi sedang perlahan-lahan rosak. Inilah realiti yang kita hadapi hari ini. Antara punca utama rasuah adalah kelemahan dalam sistem tadbir urus. Apabila pengawasan longgar, peluang untuk salah guna kuasa semakin terbuka. Selain itu, birokrasi yang terlalu rumit juga menjadi faktor. Proses yang panjang mendorong sesetengah pihak untuk mengambil jalan mudah dengan memberi rasuah. Faktor yang ketiga ialah sikap individu itu sendiri. Ketamakan dan keinginan untuk hidup mewah tanpa berusaha menyebabkan integriti diketepikan. Menurut laporan antarabangsa seperti Indeks Persepsi Rasuah, negara yang mempunyai tahap integriti rendah amat cenderung untuk menghadapi lebih banyak kes salah guna kuasa. Ini telah membuktikan bahawa rasuah bukan sahaja berlaku secara kebetulan, tetapi ia berpunca daripada kelemahan sistem dan manusia itu sendiri. Rasuah mungkin tidak sentiasa kelihatan, tetapi kesannya dapat dilihat di sekeliling kita. Selain itu, kualiti infrastruktur juga merosot. Jalan cepat rosak, bangunan tidak selamat. Semuanya akibat penggunaan bahan berkualiti rendah demi keuntungan. Perkhidmatan awam juga terjejas. Apabila rasuah berlaku, keutamaan bukan lagi kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan individu tertentu. Inilah tanda-tanda tersembunyi yang menunjukkan sistem sedang rosak dari dalam. Namun, kesan sebenar rasuah tidak hanya terhenti pada sistem, ia memberi impak besar kepada kehidupan rakyat biasa. Bayangkan seorang pelajar yang tidak mendapat kemudahan pendidikan yang sempurna hanya kerana peruntukan diseluangkan. Bayangkan juga sebuah keluarga yang terpaksa menanggung kos hidup yang tinggi akibat ekonomi negara yang terjejas. Lebih menyedihkan, keselamatan rakyat juga boleh terancam. Bangunan yang tidak selamat, jalan yang rosak, semuanya boleh membawa kepada tragedi. Rasuah bukan sekadar jenayah kewangan, ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat. Rasuah adalah rantai kehancuran. Ia bermula dengan satu kesalahan kecil, tetapi akhirnya mampu memusnahkan sebuah negara. Perubahan tidak akan berlaku jika kita hanya berdiam diri. Hentikan rasuah sebelum ia menghancurkan segalanya.